Dekat tangan saya ni tuan-puan adalah 10 gram bunga emas keluaran Public Gold. 10 gram hari ni tuan-puan saya tengok dekat aplikasi Public Gold tadi, harganya dah cecah RM5,000 lebih. Tuan-puan nak tahu tak, 3 tahun yang lepas saya dapatkan 10 gram ni dengan hanya RM2,600 sahaja. Hari ni tuan-puan selepas 3 tahun, nilai untuk 10 gram ni dah naik 2 kali ganda. Jadi bila kita menabur dalam bentuk emas ni, jangan tengok harga tuan-puan. Kalaulah hari ni tuan-puan rasa harga emas mahal, lagi setahun, lagi 2 tahun, confirm harga emas akan lagi mahal. Jadi kata guru emas saya, nak menabur dalam bentuk emas, jangan tengok harga. Tuan-puan menabur sahaja, fokus kepada pertambahan gram. Sebab apa? Sebab nilai emas untuk jangka masa panjang confirm akan meningkat. Kalaulah dulu saya rasa RM2,600 mahal, saya nak tunggu harga emas murah, confirm tak lagi murah sebab hari ni dah naik 2 kali ganda. Dan keuntungan dengan emas ni tuan-puan, saya hanya perlu simpan dan peram sahaja. Confirm nilai emas makin lama makin meningkat. Jadi bagi tuan-puan yang tengok video saya ni, tuan-puan yang ada duit yang memang tak guna untuk jangka masa panjang, boleh alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Bagi yang nak tahu cara bermula, boleh isi beg biru dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.